Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hari Malaysia tanggal 16 September adalah hari yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia di bawah satu panji Malaysia. Pembentukan negara ini melalui gabungan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak adalah hasil kesepakatan, kesatuan dan misi bersama untuk membina sebuah negara yang merdeka, bermaruah dan berdaulat. Hari Malaysia adalah cerminan kekuatan dalam kepelbagaian yang kita warisi dan pertahankan hingga ke hari ini. Lebih 6 dekad kemudian, semangat perpaduan, kerjasama dan kebersamaan terus menjadi tunjang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Nilai ini bukan sahaja terpapar dalam sejarah kita, malah terus dizahirkan dalam setiap institusi masyarakat, termasuklah dalam gerakan koperasi yang menjadi nadi pembangunan akar umbi rakyat. Sambutan Hari Malaysia tahun ini menyeru kita untuk membina negara yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keseimbangan. Dalam semangat ini, koperasi tampil sebagai sebuah platform yang menyantuni rakyat melalui peluang ekonomi, pendidikan dan kebajikan secara inklusif. Inilah antara contoh pembangunan holistik yang berpaksikan rakyat di mana tiada siapa yang dibiarkan terkikis. Marilah kita terus memperkukuhkan inspirasi madani dan menjadikan perpaduan sebagai kekuatan, kesepakatan sebagai budaya dan kesejahteraan sebagai matlamat bersama. Dengan sokongan padu daripada sektor koperasi dan seluruh lapisan masyarakat, Malaysia akan terus melangkah maju sebagai sebuah negara yang makmur, bersatu dengan penuh harapan untuk generasi yang akan datang. Selamat Hari Malaysia 2025.